Bola kat depan macam mana kita nak buat. Lalu kan kita buat. Ya. Dah. Duduk sini. Ni aku tanda. Ni aras tanda ni, tanda. Bola akan jatuh kat sini. Bola akan jatuh kat sini. Bila hang tunggu bola ni, keluar kaki kanan dulu. Satu. Keluar kaki kiri letak kat sini. Dua. Nak ambil bola. Jadi biasakan begitu. Tunggu bola. Gerak. Terawat. Nak bola. Okey. Bila hang tunggu bola, kaki kanan bergerak dulu. Satu, dua, bola. Okey. Jadi. Jadi hang tak jalan. Tengok, jangan seret. Gerak. Gerak. Aku dah tanda dah. Kat mana hang nak letak kaki kanan, kaki kiri. Hang cuma ikut bola. Ready? Ready. Kaki kanan dulu. Jangan bergerak lagi. Hanya bergerak lagi. Hang tengok bola pibong hang bergerak. Bagi lembut sikit. Banyaknya kaki. Dua langkah aja. Hang baling bola. Baling bola lambung kat sini. Hang tunggu macam ni. Saya tok-tok dia baling. Sudah ya. Jangan dulu pusing kat badan. Ya.